Sembang-sembang, simas borak santai memang kelas. Cerita hangat, info deras. Sembang-sembang, simas. Selamat datang semua sekali. Mari duduk, jom kita sembang sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Podcast Polimas untuk episod ke-13 mengalu-alukan kedatangan semua panel ke rancangan Edukasi Sembang-Sembang Serimas. Episod yang ke-13 dah ni, no? So, untuk bagi slot episod yang ke-13, kita memperkenalkan panel-panel daripada Jabatan Kejuruteraan Mekanikal yang mana kita jemput khas, terdiri daripada ketua jabatannya sendiri dan juga dua panel yang kita jemput daripada alumni-nya, alumni daripada JKM sendiri, bersama-sama kita pada petang ni lah, dan berkongsi sedikit tentang pengalaman dia orang, dan juga kita nak mempromosikan kemasukan pelajar ke Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Polimas. So, tidak menjaga masa, saya jemputlah dulu untuk ketua jabatan kita lah, ketua jabatan kita Cik Adli, untuk memperkenalkan diri. Okay, terima kasih Tuan Moderator. Tuan Moderator kita Cik Sufian Halmi. Sebenarnya dalam Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Polimas ni, beliau berperanan sebagai penolong ketua jabatan. Okay, jadi saya baru je menjawat jawatan ni dalam sekitar bulan Julai 2024. Okey, jadi atas menerjui jabatan ni, cabaran dia adalah tentang kita punya ambilan lah. Okey, jadi sebelum saya pergi jauh tentang ni, saya nak kenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Adli bin Harun. Saya asalnya daripada Alostar, tapi mak ngayah ni seorang daripada Melaka dan seorang daripada Kedah lah. Jadi dia jauh perjalanan itu, dan stay di Alostar, dan saya rumah di Jitra. Okey, pengalaman tentang pendidikan ya, karier ni, saya daripada sekolah menengah di Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim, Jitra juga. Okey, lepasan daripada sekolah menengah ke Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Okey, pada masa mohonan tu sebenarnya saya mohon juga Politeknik Polimas ni. Maknanya waktu tu saya dapat Polimas dan juga UTM. Jadi atas diri sendiri dan keluarga minta ke Universiti Teknologi Malaysia lah. Jadi bukan kata saya tak berminat. Minat tu ada, tapi rezeki saya menyambung di UTM. Okey. Tahun bila tu KJ? UTM saya adalah batch 2000, grad tahun 2000. Masuk 1995, grad tahun 2000. And then pada tahun 2000 tu saya sempat bertugas sebagai konsultan M&E lah orang kata, di syarikat perunding Izzat Sdn Bhd Alostar. Jadi waktu tu dalam lebih kurang setahun setengah, lebih kurang 18 bulan merasai pengalaman bekerja swasta ni. Jadi dalam kerja swasta ni kita nampak dia agak laju untuk kita catch up. Kita punya ilmu yang mana kita nak dapatkan untuk kita implement kan. Waktu tu banyak job. Tahun 2000 kita dah kembali daripada keadaan kita recession waktu tu kan. Kita naik balik daripada keadaan tu, dan banyak job swasta dan juga kerjaan. Waktu tu pengalaman yang dapat grab banyak lah. Cumanya kerja dia siang malam. Dia kerja dia untuk nak dapat ni siang malam di site, di office, kontrol untuk design, nak keluarkan design untuk nak diimplement di site, kena kontrol bawah kita, staff-staff draftman semua. Kadang-kadang saya biasa macam mak sendiri kata, aku nampak hang ni subuh, dan aku nampak hang lagi maghrib balik site. Lepas tu dah tak nampak dah. Dua masa tu yang waktu kerja swasta tu nampak struggle. And then saya atas mak dia cikgu, jadi mungkin dari situ dia ada minat untuk nak mengajar. Kita dah rasa pengalaman industri, cuba mohon waktu tu JSTT, Jurusan dan Tidak Terlatih. So saya mohon dapat bertugas di Polimas. Waktu tu grade untuk bersyarah di Politeknik adalah grade DG. Jadi saya masuk mengajar, dan waktu tu buat sambil tu dalam cuti pelajar Politeknik dihantar untuk buat diploma pendidikan. Waktu itulah saya jumpa student yang seorang ni, iaitu IR Dr. Radwan. Lajunya dia potong kan daripada saya dia pensyarah dia waktu dulu,
Dia punya potong tak sempat corner, dia dah potong dah. Habis yang ni dia rezeki dia sampai sekarang. Ini saya bangga dengan kejayaan anak didik ni lah. Jadi hari ni saya sendiri tergerak terhati ni untuk nak menjemput beliau, sama-sama berkongsi. Okey, dan saya juga berjumpa dengan panel Encik Saiful ni. Baru saya tahu keadaan dia. Saya jumpa dia di PTSS dulu. Jadi sempat pengenalan SAT sebelum sambung PhD. Kemudian kembali bertugas di Polimas. Waktu di PTSS, saya pun di PTSS. Dia balik ke Polimas dan dia di Jabatan Mechanical, dan saya pun di Mechanical lah sekarang ni. Jadi sebuah sedikit saya punya pengalaman atau career lah untuk dikongsi. Seronok bila kita ni dapat menghasilkan graduan. Jadi niat di hati ni kita nak hasilkan. Macam kita sebagai mak bapak pun dan seorang pendidik, kita rasa seronok bila output kita berjaya. Itu sebab sedikit lah Tuan Moderator. Cukuplah cakap tu kan. Okey, kita kongsi, kita dengar pula. Terima kasih Tuan KJ. Dan nak dengar pula untuk panel kedua kita lah, juga alumni. Kita nak tahu juga dia buat PhD tu bila, kan? Dia boleh kongsi nanti. Okey, dipersilakan Dr. Saiful lah, panel kedua. Dr. Saiful Nizam bin Abdul Rahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Moderator Encik Sofian, yang saya hormati Ketua Jabatan Encik Muhammad Adli, panel yang kita jemput bersama Dr. Radwan. So saya berkongsikanlah sedikit bidang TVET Politeknik ini. Saya belajar pada tahun 1996 hingga 1999. Ketika itulah sama seperti Encik Adli, ketika itu saya juga ditawarkan program mechanical di UiTM Shah Alam. Jadi saya dapat dua tawaran ketika itu, Politeknik dan UiTM. Jadi setelah saya mendapat pandangan daripada senior-senior, orang yang pernah bekerja, so banyak yang bagi pandangan, pergilah ataupun belajarlah di Politeknik dahulu untuk mendapatkan sedikit kemahiran. Okay. Pada ketika itu tahun 1999, 98, ketika itu kita masih memerlukan pekerja-pekerja bidang kejuruteraan. Namun selepas itu berlaku sedikit kegawatan, maka cabaran itu dapat dilihatlah pada waktu itu. Jadi saya menamatkan program diploma di Polimas ni pada tahun 1999. Dan sebelum saya melanjutkan ke peringkat ijazah, saya berkesempatanlah untuk bekerja sebentar, lebih kurang hampir 1 tahun lah, okay, di industri bidang teknologi plastik, di industri di sekitar Sungai Petani Kedah lah. So setelah itu baru saya mohon untuk sambung belajar untuk degree ijazah kejuruteraan mekanikal di ketika itu masih menggunakan nama istilah College Universiti Tun Hussein On di Pahit Raja Batu Pahat Johor, Kuitu. Okay. Program itu 3 tahun plus. Then pada ketika itu program kami ini ditawarkan mana-mana yang berminat untuk menjadi tenaga pengajar politeknik. Ketika itu ditawarkan, maka mana-mana pelajar degree ijazah yang berminat untuk menjadi pensyarah politeknik akan diserap terus ke program habis degree terus sambung master pendidikan, iaitu ijazah sarjana pendidikan teknik dan vocational. Itu saya tambah lagi lah, lagi 1.5 tahun. So saya tamat untuk bidang pendidikan, sarjana pendidikan tu pada tahun 2005. Jadi selepas tamat, maka proses penempatan pensyarah ni saya ditempatkan, penempatan pertama saya adalah di Politeknik Mukah Sarawak lah pada Ogos tahun 2005. Okay. Ada sejarah lah duduk di Mukah. Ya, ya. Saya berkesempatan lah berkhidmat di Borneo lah. Borneo. Bermula tahun 2005 sehingga 2011 lah. Saya sempat berkhidmat di Sarawak selama 6 tahun 4 bulan. Okay, 6 tahun 4 bulan. Dan saya dipindahkan ke Politeknik Tunku Syed Sirajuddin, Perlis. Di situ saya sempatlah berjumpa dengan Encik Adli. Pada ketika itu, saya di Perlis pun hanya 1 tahun 9 bulan saja.
dan saya dapat peluang untuk sambung belajar buat PhD lah di Universiti Tun Hussein On selama 3 tahun lah. Okay, selama 3 tahun saya menamatkan tempoh pengajian pada tahun 2016. Okay, tempoh pengajian untuk PhD ni hanya 3 tahun yang ditaja oleh bahagian beasiswa. Dan saya ditempatkan kembali semula ke Politeknik Tun Said Nasir di Paguh, Johor. Tetapi ketika itu kampus Paguh belum siap, jadi kami terpaksa menumpang sementara di kampus Polisas Kuantan. Jadi saya sempatlah berkhidmat di Kuantan, Pahang lebih kurang 8 bulan. Dan selepas 8 bulan itu baru kita dipindahkan ke kampus tetap di Paguh lah. Okay, di Paguh saya sempat berkhidmat hanya setahun dan saya dapat dipindahkan ke Polimas pada tahun 2017. Okay, saya di Polimas sudah 7 tahun lah sehingga tahun ini. Itulah sedikit sebanyak perjalanan saya lah, career saya, alumni Polimas. Dan alhamdulillah sekarang ni kembali di Polimas lah untuk berkhidmat sebagai pensyarah politeknik. Nampak mujahadah perjalanan career dan juga pendidikan tu. Kembali balik mai kan. Minta tempat mana dia mula-mula dia jejak dalam kejuruteraan. Tapi tu seronok bila ingatkan anak-anak kita ni, belajar ni satu jihad. Ya. Dan jadi bila kita niat ibadat tu dan jihad tu, insya-Allah dia akan ada nilai ataupun hasil dia kemudian, insya-Allah. Okay, terima kasih Tuan Saiful. Kita terus kepada panel yang kedua. Yang ni lah kan, yang dikatakan satu family daripada student pergi belajar balik alumni ni. Jumpa tiba-tiba hari ni pun jumpa rupanya alumni satu tempat dengan saya dulu. Kan cuma selisih setahun 2 sahaja. Okey, kita persilakan Dr. Rizwan untuk perkenalkan dia punya perjalanan. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada moderator Cik Sufian, KJ, Cik Adli dan juga sahabat-sahabat kita, alumni juga. Okey. Saya bermulanya saya dalam bidang kejuruteraan ni bermula daripada sekolah teknik lah. Okey, dalam bidang pemisinan lah. Okey. Teknik mana? Teknik Kangar. Okey. Jadi memang daripada situ pun saya dah berminat untuk masuk menyambung pengajian di politeknik lah. Okey. Itu memang platform yang saya nak ke sana. Okey. Sebab saya daripada vocational dan aliran saya memang ke situ lah. Okey. Okey, jadi saya masuk ke Polimas pada Jun 2001 lah. Okey. Sehingga Jun 2004 saya bergelar sebagai alumni Polimas lah di situ. Okey. Setelah habis pengajian saya di Polimas, okey, saya sempat bekerja di industri bahagian packaging lah di Intel waktu tu. Intel dalam Penang lah. Penang. Ya. Yang lepas. Ya. Yang lepas. Dalam tempoh bekerja tu macam misalnya macam Tuan Adli cakap, keluar pagi, balik malam. Okey. Orang Kedah kata balik merlok. Kira pi malam, balik mengelam. Balik malam. Balik malam. Gelap balik gelap kan. Ya. Jadi sampai satu masa tu saya pun sambung pengajian lah. Saya cadang sambung pengajian. Jadi antara universiti yang dipilih tu lah MTUN lah. MTUN. Okey. Universiti Malaysia Perlis. Pada 2005 saya masuk sebagai pelajar ijazah sarjana muda teknologi ijazah sarjana muda kejuruteraan mekanikal pembuatan lah. Okey. Dan di situ selama 3 tahun. Okey, saya menamatkan pengajian pada tahun 2008. Saya diserap menjadi staff di Universiti Malaysia Perlis. Nak tanya satu lah, pasal apa dia jadi 3 tahun, orang ni kena mengaji 4 tahun. Okay. Apa kelebihan dekat situ? Okey, kelebihan di sini adalah student-student daripada Politeknik mendapat pengecualian kredit yang tinggi lah selama setahun. Jadi daripada 4 tahun dia dapat sambung 3 tahun sahaja. Okey. Rezeki lah. Betul. So kena join politeknik. Ya, yang mana daripada lepasan SPM, SPMV, masuklah ke politeknik tu sebab di situ kita orang kata apa, diasah kita punya skill. Okey.
berbanding dengan kita terus ke universiti, di politeknik ni maksudnya dia balance teori dengan praktikal tu. Ya. Ya. Jadi dekat situ pelajar-pelajar yang nak masuk ni boleh dapatkan skill tu dululah sebelum kita pergi ke next peringkat. Sebab saya pernah dengar ada Sendang Kilang yang establish lah di Melaka, mungkin di Selangor. Dia menjadi satu trending, kegemaran pada dulu. Dia tahu macam mana kualiti budak politeknik ni, dan ada di kilang tertentu, dan dia ada grade khas gaji untuk student poli ni berbanding student diploma yang lain. Ya. Yang tu kot yang orang tak tahu tu. Yang tu yang salah satu, bila saya dengar tu ada satu kelebihan lah. Betul. Sebab kita politeknik dah lama, dah establish, dan dia sendiri pun dah tahu macam nak output dah sampai ke tahap tu dia industry recognize. Ya, betul. InsyaAllah. Dan saya grad pada 2004 tu, memang nak masuk ke industri tu ni sangat mudah lah. Dalam 3 ke 4 minggu macam tu saya dah boleh dapat ni peluang pekerjaan lah. Okay. Jadi dalam tempoh tu saya pun berniat untuk nak sambung pengajian. Jadi saya sambung di Universiti Malaysia Perlis. Yang masa tu adalah Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia lah, KUKUM dia panggil. Okay. Sebelum tukar pada tahun 2007 sebagai UNIMED lah. Itu yang kita selisih tu. Ya, betul. Selisih 2 tahun. Selisih setahun lah. Okay. Kemudian bila saya diserap menjadi staff, masa tu adalah pegawai latihan vocational lah. Yang mana saya terlibat dalam pengajaran dalam makmal, pengajaran student diploma dan sebagainya lah. Dalam tempoh 3 tahun tu saya ditawarkan untuk menyambung pengajian di peringkat sarjana lah di Universiti Teknologi Malaysia pada tahun 2011. Setahun setengah lepas tu saya balik kembali ke UNIMED dan memegang jawatan sebagai pensyarah lah. Okay, pada 2013. Sepanjang tempoh 2013 hingga 2018 saya pula ditawarkan lah untuk menyambung pengajian di peringkat PhD dalam mekanikal jugalah. Okay. Apa dorongan sebenarnya? Dorongan, saya ni bila orang kuat mengaji ni nak tanya dorongan sampai ke tahap yang paling tinggi tu. Okey. Sepanjang laju saya sangat tu. Laju. Okey. Dorongan ni yang pertama tu adalah semasa sepanjang saya bekerja tu bukan sahaja pengajaran dan pembelajaran tu. Jadi ada research, produk inovasi saya join sekali lah. Okey, jadi kolaborasi antara industri, geran-geran dan sebagainya tu yang menyebabkan saya nak sambung ke peringkat yang lebih tinggi lah. Okey. Kemudian saya pun sambung pengajian dalam tempoh 3 tahun. Saya balik lagi setahun setengah tu adalah proses-proses untuk saya nak viva dan sebagainya lah. Okay, alhamdulillah dalam tahun 2023 tu saya siap PhD lah. Okay. Dan kini saya menjawat jawatan sebagai pengurusi rancangan program ijazah sarjana muda teknologi kejuruteraan mekanikal pemesinan di UNIMED lah. Okay, bukan calang-calang kita buat main hari ni ni. Ada peluang cerah lah student kita lepas ni. Sambung ke UNIMED. Okey, untuk makluman pelajar-pelajar daripada politeknik kita ada satu artikulasi lah dia panggil untuk pelajar-pelajar daripada politeknik sambung ke MTUN University. Jalan cepat. Ya, maksudnya dekat situ kita dah discuss berbincang untuk pengecualian kredit daripada student daripada politeknik ni untuk sambung ke MTUN lah. Jadi dalam tempoh 3 tahun lah untuk belajar ni. Okay. Sebab bukan semua yang tahu keadaannya bila kita dah mapping kita punya kebanyakan subjek di politeknik, sebenarnya kita dah agak rapat dengan penyambungan subjek tu di MTUN. Mungkin ramai tak tahu lagi. MTUN kita ni adalah Malaysia Technical kan, University, Malaysia Technical University, yang mana dia boleh kata kita jadi feeder yang utama lah. Jadi sebab tu bila kursus kita untuk disambung banyak dapat pengecualian kredit. Contoh tentang untuk lukisan kejuruteraan. Kita dah buat macam mana yang MTUN nak, yang mana dia ada lukisan manual dan CAD untuk asas tu disatukan dalam satu kursus. Jadi benda tu dah banyak kita dah selaraskan. Sebab tu rasa benda ni kita adalah rakan baik lah. Rakan baik politeknik ni dengan kata tempoh pengajian bagi pelajar politeknik tu sendiri nak sambung ke ijazah tu tempoh dia singkat lah. Dipendekkan tinggal 3 tahun. Daripada 4 tahun yang diperuntukkan hanya 3 tahun saja selepas melalui sistem pendidikan di politeknik.
Dr. Razwan ataupun pengurusi, saya mencelahlah sikit. Tambahan tentang kenapa minat untuk sambung sehingga PhD itu kan. Kadang kita lihat dari segi yang saya nampak lah, peluang yang kerajaan Malaysia sediakan. Betul. Contoh, kalau 3-4 tahun yang lalu kita sedia dengar tentang program My Brain 50. Itu My Brain 50 itu salah satu program yang kerajaan Malaysia berikan, tawarkan kepada rakyat Malaysia yang ada kelayakan untuk dapat ataupun guna program itu, projek itu untuk sambung belajar ke peringkat PhD. Itu salah satu program lah. Itu menunjukkan bahawa ruang yang kerajaan Malaysia sediakan itu ada. Terlalu luas. Kita cubalah. Jadi rakyat Malaysia gunalah peluang itu untuk capai sehingga belajar sehingga ke peringkat PhD. Itu salah satu lah. Kemudahan Kemudahan yang disediakan oleh kerajaan Malaysia. Dan biasanya lah kalau orang yang sambung sampai PhD ni, dia lebih kepada motivasi lah. Okay? Motivasi itu yang menggalakkan, mendorong seseorang itu belajar sehingga sampai ke PhD. Itu pada pandangan dan pemandang saya lah. Jadi macam Dr. Radwan, dia soalnya panjang, dia IR Dr. Radwan. Habis semua dia pukul dah. Nak tanya orang tu lah. Habis dah kan. So kalau dalam technical ni dia dapat IR, dia dapat doktor. So nama dia kecuali dia dapat datuk dan juga haji lah lepas ni. InsyaAllah. InsyaAllah kena rezeki lah. Okey, ada cerita. Okey, jadi jodoh saya dengan Dr. Radwan ni adalah waktu saya baru masuk kerja. Jadi antara 2001 ke 2005 saya di Polimas waktu tu. Waktu saya masuk di Polimas sebagai tenaga pengajar. Waktu tu dia adalah batch 2005 kan? Saya 2001 sampai 2004. 2004. Jadi tempoh tu yang saya mengajar tu semester 5 waktu tu kan? Ya. Semester 5 satu subjek. Ni saya ni subjek tu saya masih ingat lagi. Project management. Ya. Saya masih ingat lagi. Jadi saya muda-muda tu bujang lagi mengajar tu. Bujang lagi mengajar, ada ketak lagi tu nak mengajar dengan ramai. Dulu student mechanical yang tu terkenang lah sejarahnya. Student mechanical dulu dengan lakinya ramai. Combine satu kelas 40 ke 50 orang. Betul. Bila terkenang balik sekarang ni pula kita agak sedih lah. Bila kita tengok perjalanan STEM ni agak malap. Dan orang kata pilihan pelajar kepada technical ni, especially diploma kejuruteraan mechanical ni, banyaklah menurun dia punya. Jadi kita rasa kita perlu buat sesuatu promosi dan kita akan buka, nampakkan pada pelajar memang ada kesukaran belajar ni, tapi hasilnya insya-Allah lumayan. Sebab kita nak tingkatkan balik ambilan ni. Jadi ni bekal pelajar saya sendiri, pengalaman Cik Saiful, Dr. Saiful Nizam pun daripada Polimas, dia tahu macam mana keadaan yang dia dapat, apa yang dia dapat, macam mana dia boleh ke depan. Kan saya nampak dia boleh ke depan, terus menerus ke depan dengan motivation, dengan kemudahan yang government support, sampai ke tahap paling tinggi dengan saya rasa tak ada nilai yang lebih berharga bila kejayaan anak murid ni, insan-insan yang kita didik ni. Kan sebab kita rasa dalam Islam pun benda ni sebagai satu jariah insya-Allah kan. Jadi untuk kita ke hidup di akhirat nantilah. Okey, Tuan KJ. Perjalanan penubuhan politik ni dah terlalu lama. Seingat saya 1970 kan. 90 kita Polimas mula tak kalau ikut penubuhan politeknik lah 70 lebih lah. 1984. Okey, sepanjang penubuhan itu, perubahan, perbezaan, kadang-kadang tu ada kelayakan masuk tu, kadang satu ketika dia naik tinggi, kadang rendah. So sekarang ni kelayakan yang terkini. Sekarang kita pun tahu apa sistem pengajian kita diiktiraf oleh ITEC kan. Kita pun baru sudah saja. So yang terkininya syarat kelayakan masuk. Sebab ramai duk tanya ni, nak masuk politeknik ni macam mana? Ada program yang lulus matematik, ada yang kredit matematik. Okey. Terima kasih Tuan Moderator. Yang tu yang antara poin utama kita nak bercakap hari ni. Okey. Kita dah lama. Kan pengambilan kita pun dah berperingkat daripada dulu, dan kita punya produk pun ataupun pelajar kita yang dah grad ni pun diterima baik untuk industri maupun diterima baik untuk menyambung pengajian di universiti kan. Especially di MTUN lah. Okey, untuk
penonton lah yang melihat podcast ni. Jadi rujukan utama untuk nak lihat, nak dapatkan maklumat tentang syarat kemasukan, kita boleh klik pada pautan ambilan mypolicisi.edu.my. Kita boleh lihat semuanya. Audien buka tengok kat situ, dia boleh tengok syarat kelayakan, dia boleh tengok status pengiktirafan, segala-galanya di situ lah. Yang special lah dalam link tersebut, kita boleh masukkan kita punya result SPM, dan dia akan bagi kursus apa atau program apa diploma yang kita boleh mohon, yang kita layak. Dia dah sorting dengan kelayakan SPM kita. Dia dah suggest, dia boleh suggest. Jadi yang mana kita layak daripada yang sistem generate, kita boleh buat pilihan di situ. Tapi secara asasnya saya boleh rasa sikit kan. Secara asasnya tentang lepasan SPM ni, kita kena ada dia sebagai warga negara Malaysia. Okey, dia ada SPM ataupun setaraf. Okey, lulus bahasa Melayu. Yang ni pun dia subjektif. Sebab yang mana tak lulus bahasa Melayu pun kita ada program. Bila kita buat ambilan, pelajar tersebut akan ambil kursus khas untuk bahasa Melayu, dan dia boleh grade diiktiraf dia punya diploma untuk politeknik. Ini kita ada option. Yang ke depan kita kat sini dia lulus sejarah, lulus bahasa Inggeris, dan 3 keujian. Kita ada matematik, 1 matematik sains technical vocational, dan 1 ataupun mana-mana pelajaran yang lain lah, yang elektif. Untuk matematik pun kita tengah merangka 1 yang mana kita nampak situasi sekarang ni ramai yang mungkin ada lulus saja matematik, tak dapat kredit. Jadi kita sedang merangka dengan pihak akreditasi iaitu ITAC. Apa dia ITAC tu kan. Jadi sebenarnya untuk kejuruteraan kita mesti melalui proses pengiktirafan akreditasi ini daripada Board of Engineer Malaysia, BM kan. Jadi lembaga kejuruteraan Malaysia. Jadi kita memang kena follow guideline ataupun pengiktirafan daripada ITAC. Macam tuan moderator tadi, kita baru dah selesai proses audit untuk kita punya akreditasi. Berlangsung bulan 8 tahun lepas. Kita dah dapat keputusan ni, kita dapat 6 tahun maksimum. Kan. Jadi ada sedikit lah, ada minor sikit yang kita kena perbaiki dan tempoh 6 tahun ni. Ya, jadi itu bukan isu dia, tapi isunya kita dapat akreditasi penuh. Program sudah mendapat pengiktirafan. So saya rasa tak ada kerisauan pun untuk kita nak pilih program di politeknik ni. Okey. Jadi tentang kelayakan ni, bagi saya jangan rasa susah nak mohon. Masuk keputusan SPM tu dalam mohon dulu. Masuk dalam sistem akan suggest dengan apa yang kita ada. Pada situ kita bergerak. Saya rasa kalau sekarang ni anak-anak muda kita rasa dengan digital ni, dengan internet ni satu benda yang dah rapat dah. Jadi bila dia dapat link, dia dapat QR, dia boleh masuk, dia boleh godak dah. Jadi pada situ bermula. Jangan harap mak ayah, kadang-kadang kita ada kesian mak ayah kat kampung kadang-kadang yang tak celik IT lagi kan. Jadi pelajar-pelajar sendiri, anak-anak lepasan SPM buat cara ni. Okey, dah dapat di situ pilih yang mana yang bersesuaian lah. Tapi kita mengharapkan memilih Polymas sebagai institusi yang dah establish di utara ni untuk sambung pengajian, especially untuk kita punya diploma kejuruteraan mechanical. Kita ada 4. Kita ada 4 diploma program di Polymas ni, yang mana kita ada diploma kejuruteraan mechanical pembuatan dalam kurungan lah, in bracket pembuatan. Jadi kalau yang in bracket pembuatan maksudnya dia punya pengkhususan nanti kepada pembuatan, ada dalam pembuatan kan, bidang pembuatan. Kemudian kita ada diploma kejuruteraan mechanical plastik. So dia punya majoring dia nanti plastik. Kita ada diploma kejuruteraan mechanical logi plastik atau industri plastik industri putih. Tuan moderator. Yang terbaru kita rebranding nama. Rebrand nama. Sebab kadang tengok plastik. Sebab plastik nampak beg plastik kan kita dah buat. Bukan, ini kita nampak plastik nama ada apa? Industri. Plastik industri. Jadi plastik industri produk-produk yang kita rasa plastik lah, macam botol ni. Dan macam mana kita punya engineeringnya untuk nak hasilkan produk plastik ni lah dalam industri. Kemudian kita ada logi jana kuasa yang terbaru. Dulu nama logi je. Logi kuasa. Jadi sekarang ni dia nama logi kuasa. Jadi logi kuasa kita tahu dalam English power plant. Nampak sikit lah sistem macam mana nampak penghasilan. Nampak sikit dia punya pengkhususan. Pengkhususan tu.
Jadi kita ada satu lagi iaitu diploma kejuruteraan mekatronik. Ini special. Dia tak ada mechanical, dia terus mekatronik. Apa mekatronik? Mechanical dan elektronik digabungkan. Ni Mekatronik. main robot tu lah. Yang ni semua yang terbang, merayap, semua robot-robot ni lah kan. Banyak pada sistem elektronik lah dengan mechanical. So saya rasa sebenarnya bidang mechanical ni dia cukup, orang kata apa, Terlalu prospek dia luas. cukup baik. Terlalu besar. Terlalu besar. Kan? Jadi saya nak pergi situ dari segi kejayanya. Kalau saya nak sebut persatu-persatu ni dalam diri saya ni banyak. Contoh depan ni. Jadi contoh ni kita ada dalam bidang pendidikan. Yang ada motivation sambung ke peringkat paling tinggi dan berjaya bekerja sama ada di politeknik, institusi pendidikan lah, tak kisah di politeknik ke, di universiti ke. Kita ada sektor industri. Kita ada sektor dalam PBT contohnya. Kita ada Jabatan Kerjaya Raya. Kita ada majlis pemandaran yang mana perlukan graduan-graduan yang teknikal untuk mekanikal ni. Lepas tu kita ada lagi syarikat swasta kan. Kita ada macam DOS sendiri pun untuk JKKP. Yang baru ni pergi mana baru ni? Yang baru ni kita ke Kilang Gula. Kilang Gula. Tengok dia punya jana kuasa. Kita tengok jana kuasa dia. Macam mana benda tu berjalan kan. Jadi even anak saya sendiri pun, saya pun tak suruh dia ambil mechanical. Daripada sekolah teknik Al-Ustaz, dia pilih dengan ibu dia, dia asasi pilih mechanical. Dapat pilih rasa tu dia ada jiwa, dia kata. Dia minat lukisan. Lukisan juruteraan dia dapat A+, dia minat. Jadi dia rasa dia nak buat dalam bidang ni. Kalau sebab dalam mechanical ni you boleh prefer design, you akan pergi ke aliran design. You prefer kepada pembuatan, you boleh operate machine. You rasa you ada ilmu yang boleh untuk dikongsikan, pergi pada production. Rasa you ada ilmu untuk penguasaan, pergi pada PBT contohnya. Jadi saya tak nampak yang bidang mechanical ni satu bidang yang tertutup. Dia terbuka. Agak luas. Luas prospek kerja dia. Jadi saya mengharapkan janganlah ambil sentimen rasa matematik susah, sains susah kan. Jadi dia ada satu budaya tu, dia satu persepsi. Tak mau masuk sebab susah apply sekarang ni kata STEM ni susah. Scientology, matematik ni susah. Kan? Pilihan lain tak boleh. Pilihan lain tak mau dah matematik, tak mau tengok matematik dah, tak mau tengok sains dah. So jangan ada mind block kat situ. Sebab dia kata satu yang manis, satu yang kata kejayaan tu akan timbul dengan satu sedikit kesukaran yang kita hadapi pada awalnya. Saya rasa tak susah pun. Sampai sekarang dah jadi IR Dr. Radwan tu pun. Itu yang nak tanya. Dia ni kan. Tu kan. Dia lagi satu, setengah-setengah pelajar dia rasa takut. Contoh bidang mekanikal, kebanyakan pilih bidang mekanikal lah. Yang untuk dalam bracket tu dia orang takut seolah macam dia orang tak ni belajar dalam bidang mekanikal. Padahal dia punya diploma engineering mechanical bracket, maksudnya mechanical tu dalam bracket tu lah pengkhususan dalam berapa persen sahaja. Contoh 25% daripada mechanical tu lah. Dia tak menghadkan bidang pekerjaan dia nanti sebenarnya. Bukan nanti you buat diploma kejuruteraan mekanikal pembuatan, you kerja kilang je lah. Bukan dia tak jadi macam tu. Jadi perception tu kena betulkan. Ambil mechanical ya, even mechatronic pun di depan dia tak sebut mechanical, tapi mechanical dia embedded dalam tu. Ambil mechanical kan you worldwide, you boleh pergi, you global, you punya prospek tu luas. Dia terikat dengan bracket tu. Dan dalam bracket tu sebenarnya kita nak menjurus spesifik lah sikit. Supaya kalau mechanical ni nak masuk ke industri, ada manufacturing lebih mudah masuk. Lagu tu lah. Ni tu yang nak tanya tu. Hari tu ni masa sambung kat Unimap tu, dapat exemption, pengecualian kredit. Maksudnya ada special lah. Graduan daripada Politeknik, bila nak further study, sambung belajar ke M2 ni, dia ada ni. Berapa banyak masa tu pengecualian kredit tu? Dari segi banyak tu, sebenarnya dekat Unimap ni dia ada 3 lah. Engineering teknologi dan teknologi satu lagi. Yang mana daripada politeknik ni kita saja masuk ke sama ada engineering ataupun engineering tech lah. Dia boleh pilih mana dia nak. Dan kedua-dua tu berbeza lah dia punya portion untuk pengecualian, yang mana engineering tech boleh mohon 30% daripada total struktur program tu. 30%. Ya, engineering tech lagi banyak. Ya, menghampiri sampai 50% lah. Jadi ada setengah boleh pergi sampai 2 tahun setengah boleh buat. Dia ni walaupun 3 tahun, engineering teknologi di akhir semester, itu semester terakhir lah, adalah di industri. Jadi kalau dia buat 3 tahun, dia 2 tahun setengah saja di Unimap. Jadi boleh, kalau sudah nak tahu gambaran dia, perjalanan dia,
masuk politeknik 3 tahun lah 6 semester. Yang tu kita tak ada short, kita dalam tu dengan yuran RM200, yuran pengajian yang asalnya paling murah. Masih lagi RM200. Masih RM200 daripada mengaji dulu sampai keluar RM200. Yuran RM200. Kalau di asrama satu semester RM60. Kalau kita pecah asrama tu, saya kira itu ni jatuh RM3.36 satu hari. Jadi tamatkan pengajian di situ, sambung 2 tahun setengah 3 tahun lagi di MTUN. So dah dapat segulung ijazah, diploma dan ijazah optional, boleh pakai. Dia ada satu pistol, satu lagi ada senapang. Ada 2 dah. Ada 2 peluru. 2 peluru dan dia ni doktorat ni mesti bershinggan lah kan. Bom kan. Jadi you dah equip dengan benda-benda tu. Jadi saya rasa tolonglah buka minda, cari maklumat. InsyaAllah. Peluang kita Sebab ada. baru ni kita tengok kelayakan permohonan ke college vocational. Kita tengok ke apa hala tuju pembangunan TVET tu sendiri. Kita tengok permohonan yang baru ni ke college vocational untuk last year seramai 124,000 orang mohon. Okay, yang nak pergi ke college vocational ni. Sebab kan media duk cerita pasal pembangunan TVET dan hala tuju dia, potensi dia untuk masa depan. Kekosongan tu hanya ada 17,000 tempat saja di seluruh Malaysia lah untuk college vocational. Permohonan tu adalah 124,000. Itu di college vocational. Dah ramai ni hampir bising lah kan, orang bila tak dapat tempat, parent duk tanya, anak aku ni nak pergi ke mana? Walaupun bila tanya balik, anak ni terlalu cerdik. Bila saya tanya balik orang KV, pasal apa yang tak ambil budak ni, dia kata kami ambil, tak boleh ambil tinggi sangat. Kan? Bila rujuk balik kepada kemasukan permohonan ke sekolah teknik, permohonan ke sekolah teknik 88,000 orang lebih permohonan ke sekolah teknik seluruh Malaysia. Kekosongan hanya ada 2,885 orang saja. 2,885 tempat sahaja. So potensi untuk pendidikan TVET tu semakin hari semakin meningkat. Maksudnya kesedaran untuk mengikuti program TVET tu sendiri. Okey doktor, ceritalah sikit kongsi pengalaman mungkin potensi kerjaya dalam bidang ni. Okey. Saya sentuh sedikit tentang TVET lah. So negara Malaysia fokus kepada industri lah. Kalau kita lihat TVET tu peranan untuk industri. Apa itu TVET? Aktiviti yang ke arah kejuruteraan, perdagangan, IT yang berkonsepkan hands on. Okay, hands on. Jadi negara memerlukan tenaga kerja separa mahir untuk separa profesional untuk menguruskan dari segi pembangunan ekonomi negara. Contohlah kita nak menghasilkan satu produk, maka perlu ada pekerja yang mempunyai kemahiran untuk melaksanakan tugas itulah. Jadi kerajaan tak nak lagi mengharapkan pekerja asing ataupun pekerja luar, foreigner. Jadi maka kerajaan memfokuskan bahawa negara Malaysia perlu ada tenaga mahirnya sendiri untuk melaksanakan kerja-kerja penghasilan barang ataupun produk lah. Okay. Maka dari segi peringkat Kementerian Pendidikan pun fokus kepada 60% ke arah STEM atau TVET. Lagi 40% fokus kepada yang bukan TVET lah. Jadi itu salah satu laluan yang cuba kerajaan garapkan lah, supaya laluan untuk TVET itu akan ada dia punya hasil atau produk dari segi modal insan. Okay. Kalau lihat secara tidak langsung pelajar politeknik ataupun graduan politeknik ini menyumbang sebanyak 40% bilangan ataupun agihan kepada yang menyumbang kepada modal insan ataupun tenaga kerja TVET negara. 40% keseluruhan. Jadi datangnya banyak daripada politeknik dan kolej komuniti. Tapi tak salah lah kalau kita kata politisi ni antara main player lah untuk TVET ni. Itu betul. Sebab politeknik ada, untuk makluman lah, politeknik ada 36 buah politeknik, kolej komuniti ada 109 buah. Jadi kombinasi ini adalah memberi ruang untuk para lepasan SPM untuk belajar bidang TVET. Untuk makluman semua, kita menganggapkan bahawa graduan lepasan TVET ini atau politeknik atau kolej komuniti, insyaAllah peluang pekerjaan tu sedia menanti. Biasanya larislah. Cuma kita perlu garapkan dengan keperluan-keperluan industri terkini lah. Okay, laluan tu ada.
Di politeknik pun kita banyak mengamalkan konsep pembelajaran berasaskan berorientasikan problem based learning. Okey, penyelesaian masalah berdasarkan aplikasi sebenar kehendak industri. Jadi dari segi silibus pun kita banyak merujuk kepada industri-industri yang sentiasa memberi maklum balas lah kepada pihak pengurusan, pihak politeknik, bagaimana kita nak pastikan silibus graduan kita ini memenuhi keperluan industri semasa. Okay. Dengan kerajaan pun ke arah pengenalan terhadap IR 4.0. Sekarang kita dah ke arah penggunaan teknologi AI. Ini adalah elemen-elemen yang kita di politeknik sentiasa cuba memenuhi keperluan ataupun peredaran masa industri masa kini lah. Dari segi silibus juga kita sentiasa merujuk ataupun bekerjasama dengan pihak industri lah. Kita kerap buat program bersama industri. Kita panggil pakar-pakar kejuruteraan di industri datang ke politeknik untuk sharing dia punya knowledge, sharing dia punya experience untuk memberi keyakinan tambahan kepada para pelajar dan graduan masa hadapan lah. Macam baru ni kita panggil dia, mari tengok kita punya apa tu? Final year apa? Final year project. Final year project. Kita memang selalu amalkan begitulah. Melibatkan pihak industri untuk memberi input tambahan kepada pelajar. Jadi daripada industri itu kita dapat tahu apakah keperluan semasa terkini supaya pelajar graduan kita ni dah bersedia dengan ilmu-ilmu ataupun keperluan yang perlu diadakan pada graduan. Jadi sistem politeknik ini sentiasa merujuk kepada perubahan perkembangan terkini di industri. Dari segi praktikal, pelajar biasanya para pelajar pada semester 6 pelajar akan menjalani latihan industri selama 6 bulan. Jadi kita akan menggalakkan pelajar mencari tempat praktikal yang betul-betul dengan bidang yang mereka belajar. Dengan hasrat supaya ilmu yang pelajar belajar teori di politeknik dapat digabung jalinkan di industri sebenar. Okey, itu yang kita galakkanlah. Cuba cari ikut bidang. Contoh kalau pelajar itu bidang plastik, jadi kita galakkan pelajar pergilah ke kilang-kilang perindustrian bidang plastik. Kalau pelajar itu belajar dalam bidang logi, kita galakkan pelajar pergilah praktikal di agensi-agensi kilang-kilang yang ada bidang logi itu supaya kita nak ilmu teori itu dapat diguna pakai di industri sebenar. Okey, dan untuk makluman kita punya JPPKK di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi memfokuskan bahawa pada graduan kita target 80% bekerja dalam bidang. Itu kita punya target lah. Dan kita mengharapkan 15 ke 20% itu sambung belajar. Okey. Dan kita mengharapkan lagi baki 5% itu cuba jadikan usahawan. Jadi kita di bahagian politeknik cuba memastikanlah 100% pelajar adalah memenuhi peluang pekerjaan. Jadi kita nak kurangkan elemen pengangguran lah daripada hasil pelajar-pelajar yang belajar di politeknik. Kemenjadian pelajar. Ya. Okay. So kita pun dah tak banyak masa lagi. Sikit rasa nak slotting sikit. Tentang diskaun yang dia banyak bagi tadi kan, 30%, 50% kan. Tu kan. Jadi nak tahu bila dia berada di Unimap ni permohonan daripada politeknik, student graduan politeknik dan tahap keberjayaan mereka ni, dia tak tertinggalkan. Ustaz macam mana? Ada boleh cerita sikit kot? Okey, kebanyakan student yang daripada politeknik, okey. Dia ada dua lah, sama ada masuk engineering ataupun engineering tech lah. Engineering ni maksudnya dia tough sikit lah. Okey, jadi dia kalau dekat Polimah pun engineering, dia kata apa engineering dia level tu lebih kurang lah. Lebih tough. Jadi bila kebanyakan student sekarang ni dia lebih minat TVET yang teknologi, teori dan amali lebih kurang sama. 50-50. Iaitu engineering tech lah. Bila dia orang masuk ke Unimap dalam kos aliran engineering tech, jadi kebanyakan boleh score. Ya, banyak yang 3 pointer kat atas. Yang masuk ke Unimap pun dalam 3 pointer 2.8 macam tu. Sebab kita tengok trending terbaru ni kan, bila anak saya mohon daripada asasi nak mohon ke bidang mekanikal daripada utara Unimap sampai ke UTM lah.
banyak perubahan universiti dah buat kepada engineering tech. Ya, Kita dah nampak perubahan trending dari situ ikut keperluan dan juga orang kata apa demand pelajar kita kan. Betul. Maksudnya daripada politeknik okey kita ni samakan supaya ke industri pun dapat diterima lah. Okey. So mapping tu lah masalah. Institusi industri tu kena bersama-sama lah. Bersama-sama, So betul. di Polymas ni JKM memang kita untuk industri memang kita pegang sungguh-sungguh lah. Boleh katakan kalau saya tengok lah, saya tengok budayanya, setiap kali aktiviti pelajar tu memang ada penglibatan industri. Industri akan komen. Betul. Dan Kita libatkan industri juga. Contoh macam antara universiti yang kita pernah panggil untuk sebagai panel kan. Maksudnya kita ni dengan pengajian tinggi peringkat universiti ataupun dengan industri, kita cuba dia akan jadi kita punya check and balance. Kan? Jadi check and balance saya rasa konten syllabus kita up to date. supaya tak tercicir. Saya rasa yang isu tu tak payah risau. Dia student kira-kira masuk, you akan dapat the best content ataupun pendidikan yang terbaik dengan kos yang rasa paling murah kot. Paling murah. Kan? Paling murah. Yuran paling murah. Sebelum you bergerak ke peringkat pengajian seterusnya kan. Jadi saya rasa the best platform untuk pelajar-pelajar lepas SPM ni grab peluang ni sebab macam Dr. Sebo kata kerajaan ni dia dah rangkakan bukan student ni satu level ya. Yang level sekian akan ambil peluang ni, level sekian akan ambil peluang ni. So politeknik bagi peluang cukup luas kan. Mungkin ada main player yang lain lah. Contohnya dia institut kemahiran yang lain untuk student yang pada tahap yang sepatutnya yang berada di situ. Jadi kat sini untuk politeknik ni diploma dan juga kita ada college bagi kita feeder kita juga boleh pilih bidang TVET ni di mana-mana. Sebelum kita sambung lagi tinggi di peringkat Universiti MTUN lah khususnya kan. Jadi saya rasa peluang tu banyak. Cuma rasanya ramai anak-anak muda kita ni masih rasanya perlu berubah lah. So kalau kita kat mentality. Polymas ni lah, contohnya kita nak dapat pelajar daripada Perak, daripada Kuala Lumpur, kapasiti asrama kita tu, fasiliti kita tu agak-agak boleh tampung lah. Berapa ramai? Kita ada di Polymas, kita ada maksimum 1,200 tempat. Untuk pelajar berada di asrama. So kita ada paling tinggi kita punya pada satu masa kita boleh menampung sampai ke 5,000 plus lah pelajar. Jadi situ mungkin ketumaan bagi pelajar baru ni akan dapat asrama lah. So kita punya norm ambilan kita pun 1,200 untuk setiap semester. So asrama ni dah cover. Kecuali yang dekat-dekat nak minta duduk rumah tu lain lah. Tapi untuk ambilan normal ambilan kita bagi semester perdana ni rasanya dengan kemudahan tu dah ada. Jadi yang tak perlu risaulah yang jauh-jauh kan insya-Allah. Saya rasa saya sekali lagi menyuruhlah pelajar-pelajar lepas SPM ambil peluang ni. Peluang untuk menyambung pengajian di Politeknik especially di Polymas dan lebih khusus pada bidang mechanical. So kalau boleh ajak jadi sampaikan maklumat ni, ajak kawan-kawan, ajak saudara mara kalau boleh sampaikan mesej tu supaya kita masing-masing dapat peluang ni dan berjaya dalam kehidupan kita di hadapan lah maksudnya dalam bidang masing-masing insya-Allah. Okey, saya rasa itulah harapan saya. Kalau saya pun sebagai bekas pelajar lah. Kalau saya pun menyarankan lah daripada pelajar SPM, okey, yang mana yang nak menyambung pengajian di peringkat CJ ataupun diploma, masuklah di Politeknik dahulu. Sebab bagi saya lah, bersara-bersara ni tenaga mengajar daripada Politeknik ni Ruang dia ada. berpengalaman dan berkemahiran yang mana dapat deliver dari segi teori dan praktikal tu ni dengan baik lah. Jadi ni pelajar akan dapat skill tu nanti. Okay. Dr. Saiful. Saranan saya adalah ambillah peluang yang kerajaan sediakan, terutama lepasan SPM lah. Okay. InsyaAllah peluang pekerjaan itu saya rasa menanti negara ke arah pelaksanaan AI. Untuk menggerakkan AI memerlukan tenaga mahir lah, sebarang mahir untuk melaksanakan AI. Jadi kita mengharapkan suatu masa nanti
rakyat Malaysia mampu menggerakkan pembangunan ekonomi negara, perindustrian tanpa lagi mengharapkan foreigner. Itu saja. Okey, terima kasih ketiga-tiga panel. Alumni pun alumni lah. Ni satu family lah. Satu selisih dekat kerjaya, selisih dekat akademik. Sebab rupanya semuanya daripada Polymas sendiri. Okey. Saya juga alumni daripada Politeknik, tapi bukan di Polymas lah, di Politeknik Kota Baru. Pun kembali balik berkhidmat di sistem Politeknik. So kepada audien di luar sana, ambillah peluang ni. Kita nampak potensi untuk pendidikan TVET semakin hari semakin tinggi di pelbagai peringkat, sama ada di peringkat latihan kemahiran awam, peringkat sistem politeknik kita sendiri, dan juga sehinggalah ke peringkat yang lebih tinggi. So dengan ruang yang ada ni, insya-Allah sistem pendidikan TVET kita semakin hari semakin insya-Allah kemudian hari akan lebih berjaya lah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sembang, sembang, simak.